Saya study dan saya lihat ini antara puncanya kenapa pembangkang marah sangat dengan PMX, marah sangat dengan kerajaan Madani. Sebagai satu contoh yang jelas, dividen LTAT, Lembaga Tabur Angkatan Tentera, pada tahun 2024 naik kepada 5.25%. Nampak? Dan ini tak berlaku waktu zaman Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu mereka bengang, tension dan malu mana nak letak muka sebab zaman Kerajaan Madani ini sangat-sangat perform. Tahun 2019, dividen LTAT 2.5%. Tahun 2020, dividen LTAT 3.5%. Dan sekarang ni 5.25%. Terbakarlah Perikatan Nasional. Dan dividen ini melibatkan nilai sebanyak 514.2 juta ringgit untuk 125,014 orang anggota tentera Malaysia. Subhanallah, Masya Allah, masyuk. Sebagai satu contoh, kem satu ni Madani melibatkan nilai sebanyak RM500,000 untuk 5 buah kem. Sebab tu kem sekarang kita dah tambah cantik, dah tambah baik dan tambah function. Nampak? Project Earth, LTAT bercadang mengurangkan 35% daripada aset strategik mereka dalam tempoh 3 tahun sebagai satu langkah penyesuaian kepada portfolio pelaburan. Dan ini dibuat adalah untuk anggota tentera Malaysia. Nampak? Berbanding zaman Perikatan Nasional, kita ada banyak cerita yang kurang sedap kita dengar berkaitan tentang LTAT. Kita bimbang dan kita risau berkaitan tentang keuangan LTAT. Kita gusar berkaitan tentang pelaburan LTAT. Namun, pada zaman Kerajaan Madani, subhanallah, Masya Allah, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri manfaat kepada ramai anggota tentera kita. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah.